Betul ke emas ni bernilai dan ia sangat bernilai? Puan-puan, memang jawapan dia betul. Kita boleh refer balik sejarah. Sejak ribuan tahun dahulu, emas ni sudah digunakan oleh orang pada zaman dahulu. Emas ni sebagai apa? Sebagai simbol kekayaan, simbol kekuasaan, simbol kemenangan. Dan sekiranya sekarang ni, kalau tuan-puan jumpa emas dalam tanah, di dalam timbunan kebakaran, emas still lagi bernilai sebab dia tidak berkarat. Dia tidak hangus dijilat oleh api. Jadi, dia berbeza dengan barangan lain seperti mana besi, seperti mana kayu dan sebagainya. Dan emas juga telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali di dalam Al-Quran. Jadi, sebab tu kita boleh bezakan kenapa kita simpan besi banyak-banyak tidak kena zakat, tetapi simpan emas cukup 85 gram dah dikenakan zakat. Itu buktinya emas ni dia adalah barang bernilai sejak dulu sehingga sekarang. Jadi, yang anda simpan emas, tak perlu takut emas ni dia akan jatuh sampai nilai kosong. Walaupun dia ada jatuh sedikit, tapi dia takkan jatuh nilai kosong seperti mana duit ataupun saham. Jadi berfollow saya untuk lebih dapatkan ilmu emas dan kewangan. Dan yang mana nak mulakan simpanan emas, boleh simak maklumat dekat dulu. Saya akan bantu untuk register percuma dan guide anda sehingga kaya dengan emas.